Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Jemi Char. Okay kan, so Jemi dah kembali untuk chat seram. Ada yang rindu Jemi tak? Tak dengar pun? Rindu kan? So, di video kali ni aku akan bercerita chat seram lagi yang bertajuk Jangan Pasang CCTV dalam bilik. Okey, sekarang ni Jemi nak tanya dekat korang semua yang tengah tengok video ni, dalam bilik korang ada CCTV tak? Kalau ada, cepat-cepat buan sebab di video kali ni agak menyeramkan. Kalau korang nak tahu seram di tahap macam mana, rendah ke tinggi, korang kena tengok video ni sampai habis. Okey, so tanpa membuang masa, mari kita baca chat seram tu sama-sama. Let's go. Okay gang, so macam biasa kita dah di dalam chat seram. Haziq, ya Errol. Okay, sekarang ni dia tengah chat dengan Haziq. Kau tak tidur lagi ke? Belum lagi. Korang nampak tu kan, sebab dah pukul 12 malam. Pelik. Bukan ke kau selalu tidur awal? Aku tengah fikir sesuatu ni. Okey, si Arrow ni dia pelik sebab Haziq dia tidur lewat. Biasanya dia tidur awal. Kau fikir apa tengah-tengah malam ni? Aku rasa macam ada yang tak kena lah dalam bilik aku. Ada benda tak kena kan? Benda apa yang tak kena dengan bilik kau? Setiap pagi lepas aku bangun tidur, aku selalu jumpa benda pelik dekat lantai bilik aku. Okey, ni benda pelik yang Haziq jumpa tu. Apa benda tu Cuba korang teka. Tu apa benda? Nampak macam bulu-bulu macam tu kan? Apa benda tu? Macam kain je. Okey, si Arrow ni dia cakap macam kain. Aku try bau benda tu. Busuk gila weh. Aku tak yakin benda tu kain. Habis tu, apa benda? Si Arrow tanya dekat Haziq. Aku tengok macam rambut. Rambut? Dia macam rambut-rambut macam tu kan? Rambut apa tebal macam tu? Rambut dinosaur? Dinosaur mana ada rambut? Okay, si Haziq bagi tahu, dinosaur mana ada rambut? Dinosaur dia ada apa Nantak aku tak tahu. Habis tu macam mana ni? Kau tak tanya ke dekat orang tua kau? Okay, si Arrow tanya dekat Haziq ni. Mana tahu dia orang tahu tu apa? Kan, mana tahu benda tu orang tua si Haziq punya ke? Sekarang ni aku duduk berdua je dengan ayah aku. Mak aku balik kampung. Kau tak tanya dekat ayah kau? Aku tak tanya. Buang masa aku je kalau tanya dia. Bukan dia jawab pun. Lagipun aku tak pernah bercakap dengan dia. Si Haziq ni dia tak pernah bercakap dengan ayah dia. Betul juga. Kau dengan ayah tiri kau mana pernah rapat? Oh, si Haziq ni dia ada ayah tiri. Oh, sebab itulah dia tak rapat. Ayah tiri rupanya. Sekarang ni kau nak buat apa? Aku dah pasang CCTV dalam bilik aku dan ruang tamu. Okey, tu CCTV yang Haziq dah pasang. Oh, kau dah pasang CCTV? Kau dah check ke? Belum lagi. Dah tu, kau nak check bila? Aku baru nak check ni. Okey, si Haziq ni dia baru nak check CCTV tu. Asal kau tak check daripada tadi? Pergi check sekarang. Okay, si Arrow ni dia suruh Haziq pergi check sekarang CCTV tu. Aku pun nak tahu ni. Si Arrow ni dia macam nak tahu benda apa yang hitam-hitam tadi tu. Okey, kejap. Macam mana? Ada benda pelik ke? Weh Arrow, aku nampak ada benda pelik masuk dalam bilik aku. Si Haziq ni dia bagi tahu ada benda pelik yang masuk dalam bilik dia. Benda apa yang masuk dalam bilik kau? Orang jahat ke? Si Arrow dia tanya dekat Haziq. Bukan orang.
Betul lah weh, bukan orang. Apa benda tu besar sangat tu? Okey, tu si Haziq dia tengah tidur dekat atas katil. So ada benda masuk dalam bilik dia tu. Ni melalui CCTV yang Haziq dah pasang. Weh Zik, tu makhluk apa? Besarnya. Aku tak tahu. Jadi benda pelik yang kau selalu nampak atas lantai tu, kemungkinan tu bulu makhluk tu. Lah weh, kau nampak tak bulu makhluk tu warna hitam. So apa yang Haziq jumpa dekat atas lantai warna hitam juga. Betul. Tapi aku pelik. Aku cek CCTV ni, makhluk tu cuma tengok aku tidur. Maknanya si makhluk tu dia tak buat apa-apa dekat si Haziq ni. Dia cuma tengok si Haziq ni tidur je. Aku rasa ada sesuatu tak kena dekat dalam rumah kau. Sesuatu yang tak kena? Kejap. Ada tulisan dekat dinding ni. Ada nombor pelik. Okey, ni nombor yang dekat dinding tu 3005. Apa maksud dia? Kau faham tak? Kejap. Nombor apa ni kan? Cuba kau teka. Nombor apa ni? Tu kan tarikh hari ni. Betul cakap kau. Sekarang ni dah masuk 30.05. Maknanya 30 hari bulan 5. Tapi apa maksud dia? Aku tak faham. Aku nak tanya. Sejak bila kau rasa ada benda pelik dalam bilik kau? Okey, si Aero ni ditanya dekat Haziq. Sejak bila ada benda pelik yang berlaku dekat Haziq ni? 4 atau 5 hari yang lalu? Aku rasa ada orang buat benda tak elok dekat dalam rumah kau. Benda tak elok? Si Haziq ni dia macam tertanya-tanya. Betul ke? Dan aku rasa kau akan jadi mangsa pada tarikh 30 hari bulan 5. Apa maksud kau? Tak ada orang buat benda tak elok dalam rumah aku. Dalam rumah ni cuma ada aku dan ayah tiri aku. Betul juga. Kau yakin ke? Cuba kau ingat balik. Ada benda pelik tak berlaku pada hari yang lepas? Si Aero ni dia tanya si Haziq ni supaya Haziq ni ingat balik. Ada benda pelik tak yang berlaku? Atau kau ada buat benda yang dilarang? Ada. Kau buat apa? Ada satu bilik kosong. Aku dan mak aku tak boleh masuk dalam bilik kosong tu. Okey, sekarang kau pergi cek dalam bilik kosong tu. Okey, si Aero ni disuruh Haziq pergi cek dalam bilik kosong tu. Ayah kau dah tidur kan? Ya, dia dah tidur. Okey, cuba kau pergi tengok dalam bilik tu ada apa. Okey, si Aero ni dia suruh si Haziq ni tengok dalam bilik tu ada apa. Okey, aku try masuk dalam bilik kosong tu. Tunggu. Okey, si Haziq ni dia suruh Aero tunggu. Hati-hati, jangan sampai ayah kau nampak kau. Okey, Haziq ada letak gambar. Tu ke bilik kosong yang kau cakap? Ya, Rol. Okey, maknanya ni lah pintu yang bilik kosong si Haziq bagi tahu yang dia tak boleh masuk dalam bilik ni. Kenapa pintu ni tak kunci? Tak kunci? Ya, tak kunci. Tak apalah, aku dah nak masuk ni. Okey, hati-hati. Kau dah masuk ke? Si Aero tanya dekat Haziq. Macam mana? Ada benda pelik tak? Dia Aero ni dia tunggu Haziq ada apa-apa tak kena. Ada gambar muka aku kat dinding ni. Weh, ni gambar muka si Haziq. Kan aku dah cakap. Tapi kenapa ada X dekat gambar tu? Lah weh, ada X warna merah. Tu tanda kau lah mangsa seterusnya. Oh, aku tak nak. Kenapa aku yang kena? Kejap.
Aku dengar suara dekat ruang tamu. Hah? Jangan-jangan ayah kau dah bangun. Aduh, macam mana ni? Nanti dia tahu aku masuk dalam bilik ni. Kau pasang CCTV dekat ruang tamu kan? Cuba kau check. Lah weh, si Haziq ni dia ada pasang CCTV satu lagi dekat ruang tamu. Okey, aku check kejap. Kalau betul ayah kau dah bangun, mampuslah. Kalau ayah dia dah bangun, nanti dah kantoi yang si Haziq ni dia masuk dalam bilik kosong tu. Rol, aku dah check CCTV dekat ruang tamu. Ada ayah aku dan makhluk berbulu tu. Weh, gambar tu macam si ayah dengan si bulu tu dia macam tengah berborak weh. Weh, ni bahaya. Kau kena keluar dari rumah tu. Sekarang ni dah terbukti makhluk berbulu tu adalah suruhan ayah tiri kau. Aku rasa ayah tiri kau suruh makhluk berbulu tu ambil nyawa kau pada tarikh yang sudah dia tentukan. Tak guna ayah tiri. Dia nak aku mati rupanya. Weh, bahaya. Dia dah datang. Allah, besarnya weh benda tu. Itulah makhluk yang suruhan oleh ayah tiri si Haziq ni. Kau kena lari cepat. Cepat Zik. Aduh, penat gila. Aku lari ikut tingkap. Aku dah keluar dari rumah tu. Tapi aku nak pergi mana? Si Haziq ni dia tak tahu nak pergi mana. Sebab dia dah keluar dari rumah tu. Dia tak tahu nak cari tempat yang selamat dekat mana. Cuba kau cari masjid. Nanti aku dan Ustaz pergi dekat masjid tu. Weh, makhluk tu kejar aku. Tadi nampak besar, kenapa nampak macam pendek pula ni? Oh, dia boleh berubah badan rupanya. Cepat Zik, cari masjid. Okey, aku dah jumpa masjid. Cepat masuk dalam masjid. Si Aaron ni dia push si Haziq ni cepatlah pergi masuk dalam masjid tu. Dia takkan boleh masuk dalam masjid. Okey, aku dah masuk dalam masjid. Betul cakap kau, makhluk tu tak boleh masuk dalam masjid. Okey, bagus. Habis tu, macam mana ni? Aku tak boleh keluar sampai bila-bila ke? Kau tunggu dekat situ dulu. Nanti aku dan Ustaz pergi dekat kau. Okey, si Aaron ni dia akan pergi dekat Haziq untuk tolong si Haziq. Akhirnya, makhluk berbulu itu tidak dapat mengambil nyawa Haziq. Malah makhluk itu mengambil nyawa ayah tiri Haziq.